warna blonde. Mana glove dia? Kata bagi glove. Kau nak tengok tak hasil dia? Okay, hari ni aku nak buat something bold, something yang berani. Aku tak pernah buat lagi. Okay, sepanjang hidup aku seriously aku memang tak pernah buat. And aku decide nak buat. Okay, tadi aku sajalah tengok macam nak tengok dye rambut kan. Tak terfikirlah nak buat benda ni. Okay, tapi bila aku tengok ada ni dye rambut ni, tiba-tiba dia datang tau dalam fikiran aku. Dia macam apa kata aku dye kening aku warna blonde. Aku beli yang Garnier je. Okay, dia panggil ash blonde. Okay, kalau aku guna dye rambut ni, dia tak semestinya tukar jadi blonde tau. So aku kening hitam lagi. So aku tak tahu jadi warna apa. Tapi biasanya aku sebelum aku dah pernah buat research. Okay, biasanya kalau rambut yang betul-betul hitam, bila nak dye blonde, dia kalau sekali buat je, dia tak akan jadi blonde terus. Dia jadi macam brown macam tu. Tapi why not kan? Aku cuba je lah. Okay, so let's go. I'm so excited. Okay, so dekat dalam ni dia dah bagi glove dengan tu dia lah. Okay, pewarna rambut lah. Tapi sebenarnya kalau ikutkan dia perlukan ni brush. Aku tak ada brush. Lepas tu nak letak dalam bekas apa Kejap, aku fikir kejap. Alright, so aku dah ambil ni mangkuk pakai buang. Senang. So aku decide nak pakai brush. Okay, untuk brush aku ada yang ni je. So boleh je kot. Okay, aku rasa boleh je. Dan satu lagi yang aku buat research, kalau kita nak dye rambut blonde, dia perlukan plastik apa dia panggil kejap, nasib baik aku ada. Kejap aku ambil plastik ni. Nasib baik aku ada. Okay, so masa dia tengah dye tu, dah letak dye tu, aku akan letak plastik ni atas kening aku. Macam tu lah. Okay, dia ada dua, hair colorant, and this is developer cream. Mana glove dia? Kata bagi glove. Okay, by the way, sekarang ni pukul 2:30 pagi ya. Aku memang tak ada kerja betul. 2:30 pagi je saat nak dye kening. Wangi tu. Okay, by the way, dalam 2 hari lagi aku akan pergi ke Singapore. And aku fikir nak buat vlog pergi sana. Korang nantikan, okay, vlog aku pergi Singapore. Ni first time aku pergi sana. And kita tengok macam mana. So kalau korang nak tengok, korang subscribe. Okay, korang subscribe channel aku. Korang nantikan video Singapore tu. Okay, alright, so aku dah mix dia dalam ni. Jom kita dyekan kening. Tapi aku perlukan cermin lah. Kena tengok. Kejap aku ambil cermin. Ambil kau cermin. Bapak kotor. Kotor siut. Bismillahirrahmanirrahim. Taklah jadi. Okay, right, so aku dah settle. And aku akan balut kening aku dengan plastik ni. Alright, so aku dah settle. Aku main letak je weh. Alright, so aku akan tunggu selama 30 minit. And I'm gonna show you the results.
Alright, so dah cukup setengah jam. And aku tengok macam tak ada apa-apa pun jadi. Macam sama je weh. So, ya, kita tengoklah macam mana. Okay, aku akan lap je. Wih. Wih. Okay. Adalah nampak, okay. Kau nampak tak? Adalah nampak. Ini brown. Betul lah macam yang aku cakap tadi. Dia tak akan jadi blonde, tapi dia nampak brown. Nampak tak? Okay. Alright. So, ini adalah hasil dia. Nampak lah, okay. Dia jadi warna brown. Alright. So, ni ada lagi aku simpan. And ya, aku nak buat satu layer lagi. Kita tengok macam mana. Alright, so aku akan wait another 30 minutes. Alright, so kita jumpa lagi, okay? Okay, aku dah ngantuk. Seriously, aku dah ngantuk. Dah pukul 4 pagi and I'm still doing this. Okay, kita tengok hasil dia macam mana. Wipe it all down. Wait, okay. Nampak macam not bad, okay, not bad. I look different, bro. I look different. Patutkah aku buat sekali lagi? Buat sekali lagi ya? Ya, maybe. Seriously, aku memang penat sekarang ni. Tapi tak apa, it's okay. Okay, untuk hasilkan kening yang lain daripada yang lain yang aku tak pernah buat. So yeah, let's do it. So yeah, jumpa lagi 30 minit. Tomorrow. Kau nak tengok tak hasil dia? Alright, so inilah hasil dia. Korang nampak perbezaan tak dekat sini? Okay, ni sebab aku pakai spek Sekejap. Nampak unik tu, okay. Seriously, aku buat ni dalam 4 kali tau. 4 kali. Masa aku record semalam tu, aku memang ngantuk gila. Aku siap semalam dalam pukul 5.30 macam tu. 5.30 pagi. Untuk dapatkan kening ni je. So, ya, aku tak tahu pendapat korang macam mana. Tapi bagi aku, ya, aku puas hati lah, okay. Sebab aku ni jenis yang suka macam suka bergaya juga. So, aku memang suka yang something yang lain daripada yang lain sikit. So ya, mana keputusan aku nak buat kening ni keputusan yang betul lah, okay. So yeah. So aku rasa itu sajalah untuk video pada kali ni. Kalau korang enjoy tengok video ni, korang jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku untuk video yang akan datang, okay. So dah, kita jumpa lagi. Bye.